janji dan ku bersumpah setia, demi Tuhan dan negara akan ku korbankan jiwa. Lindung diri, lindung keluarga. Kita terus berlindung dalam konteks menghadapi hari-hari penting menjelang kurang daripada 2 minggu untuk kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan 2026 di dataran Putrajaya. Pastinya dengan komitmen dan penglibatan tuan-tuan dan puan-puan daripada komponen ekonomi yang mewakili 5 kluster yang mana ada bersama-sama kita pada hari ini. Saya dimaklumkan klusternya yang telah pun bersiap sedia melibatkan latihan yang telah pun dilalui oleh tuan-tuan dan puan-puan sepanjang 2 hari, semalam dan hari ini akan berterusan. Kepada semua peserta latihan yang akan mengambil bahagian pada hari kemuncak nanti, saya ingin berpesan, teruskan latihan dengan penuh disiplin dan semangat, jaga kesihatan, pastikan tuan-tuan dapat memberikan persembahan yang terbaik di lapangan kelak. Selamat maju jaya, merdeka! 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 Merdeka!